الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala dapat kita sambung pengajian kita Tartib Faridatul Faraid fi Ilm Al-Aqaid karangan Haji Ni Abdullah Ahmad Jambuya rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Dalam perbahasan muka surat lebih belah mengubah tak ada mengubah website ini. Jadi cuti pada sambung minggu ini insyaAllah pada perbahasan yang ketujuh, Qudrah Sifat Ma'ani. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Muka surat Al-Baqarah, iaitu masuk kepada sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat bahagian yang ketiga dalam perbahasan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, kemudian sifat ma'nawiyah. Jadi kita sudah masuk kepada sifat ma'ani. Kepada sifat ma'ani, sifat ma'ani adalah sifat kullu sifatin qa'imatin bimawsufin mujibatin lahu hukman. Satu, segala sifat yang mana berdiri pada Allah, yang mana dengan sifat tu diwajibkan berhukum. Maka kita kata Allah ni bersifat dengan sekian-sekian. Kita hukumkan Allah ni bersifat dengan qudrah. Kita hukumkan Allah ni bersifat dengan iradah. Itu adalah sifat-sifat ma'ani, yang mana ada diri sifat tersebut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketujuh. Jadi sifat yang ketujuh adalah sifat qudrah. Tapi pada nisbah sifat ma'ani, sifat ma'ani pertama lah. Sifat ma'ani ada 7 juga. Jadi pada sifat ma'ani, qudrah adalah sifat yang pertama. Tapi daripada susunan pada sifat 20 sifat, sifat qudrah adalah sifat yang ketujuh. Ketujuh qudrah, sifat ma'ani. Sifat qudrah maksud adalah sifat ma'ani, iaitu kuasa atau pengkuasa. Orang Melayu sebut Allah Maha berkuasa. Dalam perbahasan zat dan sifat, kita tidak membahaskan berkaitan dengan af'al, tapi kita bahaskan berkaitan dengan sifat. Sifat kita sebutkan Allah itu kuasa ataupun Allah itu berkuasa. Sebab kalau kita sebut Allah berkuasa, itu jadi perbuatan, jadi fi'il. Berkuasa adalah perbuatan yang mana ada padanya zaman, ada padanya masa. Kalau kita sebutkan Allah ni sifat Allah berkuasa, pada perbahasan itulah, pada perbahasan kita ikut pada tarikh pada dia kata berkuasa. Sebab apa kena sebut berkuasa? Kerana benda tu, sifat tu qadim pada zat Allah, tetap pada zat Allah. Kalau kita kata Allah ni berkuasa dengan makna sifat, maksudnya benda tu habis. Bila berlaku habis, tak ada dah kuasa tu, maka dia ada masa. Maka sebab tu kita sebutkan bahawa kuasa qudrah dengan makna berkuasa, bukan dengan makna berkuasa. Walaupun ada terjemahan daripada kitab-kitab dulu memberi makna qudrah dengan makna berkuasa, tetapi bukan faham kepada fa'il, tetapi faham kepada sifat. Beza. Jadi makna adalah kefahaman tu. Kalau kita nak faham. Jadi
Kaedah-kaedah ni dalam bahasa Melayu tak ada. Mana ada seseorang ni berkuasa, tidak disebutkan perkata, pengetahu, tak ada ni. Jadi istilah ni dimunculkan oleh pada Makkah. Kata salah dari kitab Baqaratul Amal ni, pengajian akidah juga. Macam sebut sehingga kan dia jadi DC dan sebagainya. Waktu nak kaji berkaitan dengan penggunaan per tu. Sebab per tu nisbah kepada pembuat. Pembuat. Contoh macam kita kata lah, seseorang Ali sedang menyapu sampah menggunakan penyapu. Okay, penyapu. Jadi kalau kita letak penyapu tu, kita letak tepi. Adakah penyapu tu masih mampu untuk menyapu seluruh pada tu? Masih mampu. Kerana sifat sapu tu ada pada dia. Jadi penggunaan per tu masih lekat pada dia walaupun dia tidak melakukan. Tapi masih ada kemampuan. Tapi kalau kita katakan makna sifat tu dengan makna menyapu jadi perbuatan. Jadi waktu nyapu tu duduk tepi, maka hilanglah perbuatan tu. Situ. Jadi sebab tu yang sifat kita maknakan dengan penggunaan per. Waktu tu sekarang kita bahas dah sana. Jadi waktu lebih atas kaedah tu lebih tepat. Kuasa atau pengkuasa Allah, iaitu sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat kudrah tu adalah semua sifat ma'ani, semuanya adalah sifat yang sedia ada. Yakni sifat yang sedia ada dia makna qadim. Qadim beserta dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang qadim, yang mana ada pada zat Allah dengan makna kata wujudi. Bila mana diangkat ke hijab, maka kita akan nampak sifat tu. Semuanya ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dengan ia dapat mengada tiap-tiap mungkin. Dengan sifat tu mengadakan oleh Allah segala perkara mungkin. Apa mungkin? Iaitu segala perkara baharu ataupun makhluk. Jadi kita boleh tulis itu mungkin dengan makna makhluk. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengadakan segala perkara dengan sifat kudrahnya. Dengan sifat kudrahnya. Jadi apa makna kudrah dalam bahasa Arab? Al-quwwah wal istita'ah. Kekuatan dan kemampuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menciptakan pada makhluk, iaitu pada tiap-tiap mungkin. Jadi sifat kudrah adalah berkaitan dengan mungkin, perkara yang jaizul akli, perkara yang harus akal, bukan dengan wajib akal ataupun mustahil akal. Ia mesti berkait dengan mungkinat sahaja, iaitu berkait dengan harus akal sahaja. Jadi tidak boleh berkait dengan wajib ataupun mustahil. Kat situ. Jadi dalam melalui sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kitab Kharidah disebut wa jaizun fi haqqihi al-ijadu wat tark wal ishqa wal is'adu. Allah boleh buat apa dengan sifat kudrah Allah? Allah boleh khalq, ijad, dan at-tark, taksir. Boleh nak Allah nak menjadikan sesuatu, boleh juga Allah taksir buat sesuatu. Boleh juga Allah nak dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh Allah nak mencelakakan orang masuk dalam api dengan apa. Boleh juga Allah nak memasukkan seseorang yang kafir ke dalam syurga Allah. Boleh, tak ada masalah. Itu adalah mungkinat, sebab semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada akidah Islam, boleh tidak orang kafir tak beriman pada Allah, Allah nak masuk dalam syurga? Ada sudut hukum akalnya, boleh, tak ada masalah. Kerana berkait dengan kudrah Allah, berkait dengan mungkin. Boleh tak Allah nak masukkan orang yang beriman kepada neraka? Boleh tak? Tak ada masalah, boleh. Berkait dengan mungkin nak jaiz akal. Benda tu harus akal, Allah boleh buat. Tapi Allah buat lagi tu tak? Allah tak buat lagi tu. Kerana terkaitnya, kata Allah, kerana terkaitnya janji Allah. Wallahu la yukhlif, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak memungkiri janji. Bila Allah janji orang Islam akan dimasukkan ke dalam syurga, itu salah satu daripada anugerah daripada Allah, maka masuk syurga. Tapi bila mana orang kafir tu, Allah kata orang buat jahat atau syirik pada Allah masuk dalam api neraka, juga daripada
kekuasaan Allah, kudrah Allah juga, tetapi di atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa bu? Betul juga, dan Allah tidak memungkiri janji. Situ. Jadi setiap perkara yang mungkin berada di bawah takluk kudrah. Situ. Dan mentakdirkan dia. Boleh juga Allah nak mentiadakan sesuatu. Jadi cuma kita pernah bahas dalam perbahasan akidah ni, mengadakan sesuatu dan mentakdirkan sesuatu, mestilah benda yang tak ada tu diadakan, daripada tak ada kepada ada. Dan benda yang mentiadakan sesuatu tu daripada ada kepada tak ada. Okey, kalau kita kata benda tu ada dah, Allah pun mengadakan benda yang ada dah. Waktu tak nama mengadakan, itu dinamakan tahsilul hasil. Buat benda yang ada dah, maka tidak nama perbuatan. Ataupun mentiadakan benda yang tak ada, sama juga tahsilul hasil, iaitu mentakdirkan benda yang tak ada dah. Contoh, kat sini kan tak ada dia, tidak ada dia kat sini. Adakah Allah berkuasa mentakdirkan dia yang tak ada ni? Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan. Jadi kerana ulama sebut tahsilul hasil batil, salah. Salah. Kalau benda tu ada dah, kalau Allah cipta lagi benda tu, maka tidak ada keunikan pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ciptaan Allah ni semuanya berbeza-beza belaka. Bahkan kembar pun ada perbezaan, kembar sekali pun. Jadi ulama kata menciptakan sesuatu, contoh tiar tu, Allah cipta tiar tu juga, maka itu bukan nama penciptaan, itu batil, tidak diterima sebagai penciptaan. Okey. Dan mentakdirkan dia, mentiadakan daripada ada kepada tak ada. Membetuli kehendaknya, iaitu iradah, membetuli iradah Allah. Dan cuma kena masuk jugalah kat sini, iaitu membetuli kehendaknya, yakni iradah Allah dan ilmu Allah. Contoh, Allah nak kata nak hari ni nak buat hujan, maka berlakunya hujan, Allah membuat hujan, Allah nak hujan, maka itu iradah Allah. Allah melakukan hujan, itu adalah kudrah daripada Allah. Dan iradah dan kudrah daripada Allah semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka termasuk sekali ilmu, termasuk sekali ilmu. Jadi setiap perkara ni, gapo Allah nak buat pasti akan berlaku, pasti akan jadi mengikut ketetapan daripada Allah dan diketahui oleh Allah. Makna ada satu perkara yang mana Allah buat, Allah dia tak tahu. Mana boleh begitu? Mestilah Allah buat mengikut kehendak dia. Ada ke benda yang mana Allah buat ikut kehendak Allah tapi tak jadi? Tak ada. Jadi contoh Allah kata kita ni dalam masjid hari ni, itu ketetapan daripada Allah, kudrah dan iradah Allah. Tiba-tiba tak jadi. Allah nak kita datang masjid, tiba-tiba tak jadi. Itu tak berkuasa, maksudnya lemah. Okey, situ. Dan mustahil lawannya, iaitu lemah Allah. Mustahil lawan dia. Mustahil Allah ini lemah. Dalam perbahasan yang kita sebut tadi, ta'alluq kudrah ni mestilah berkaitan dengan mungkinat saja, jangan berkaitan dengan kudrah, jangan berkaitan dengan wajib dengan mustahil. Kalau berkaitan dengan wajib, dia akan jadi tahsilul hasil, batil, menciptakan benda yang dah ada, tak ada guna. Ataupun berkaitan dengan benda yang mustahil, contoh Allah ada anak, maka dia kata Allah boleh menciptakan anak. Ada salah tu. Pada tu mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh begitu, tidak boleh berkaitan dengan perkara mustahil. Maka hanya sahaja, iaitu ta'alluq kudrah Allah berkaitan dengan mungkinat sahaja. Lepas ni kita nak bahas tak ada kat bawah tu. Okey. Dan kudrah ini ada baginya beberapa ta'alluq. Apa nama ta'alluq? Ni orang payah mengaji ni. Ta'alluq tu allaqa ya. Ta'alluqan, ta'allaqu ta'alluqan, iaitu satu kaitan di antara sifat
dengan samarah bagi sifat dan hasil kepada sifat. Itu dia bukan ta'alluq. Contoh, Allah sifat kudrah, berkuasa, maha berkuasa. Kesan hasil daripada sifat kudrah, maka melahirkan Allah maha berkuasa. Berkuasa itu adalah samarah, hasil dia. Jadi kaitan di antara sifat dan hasil itu dinamakan ta'alluq. Dia dinamakan bidai tugas, atau kalau kecek mula bidai tugas ataupun fungsi dia. Kecek mula kita lah. Bermula ta'alluq kudrah ini iaitu menuntut sifat. Menuntut sifat. Menuntut sifat maksudnya sifat tu ada pada Allah Subhanahu Taala. Tapi gapo dia yang mana dituntut daripada sifat tu, gapo dia tugas daripada sifat tu. Itu yang dinamakan ta'alluq. Tugas. Okey. Ya, artinya bekerja sifat kudrah akan pekerjaannya lain daripada ada kudrah di zat Allah Taala. Jadi itu adalah tugas ataupun fungsi dia pada sifat. Sifat yang ada pada zat Allah, fungsi sifat kudrah adalah untuk sekian. Dia nanti dia akan bahas sikit. Itu adalah ta'alluq. Contoh kudrah, ini toleran. Contoh kudrah, kalau kudrah ni sifat. Hasil daripada itu dinamakan samarah, hasil pada sifat daripada kudrah adalah Allah boleh mengadakan, Allah boleh mematikan, Allah boleh menurunkan hujan dan sebagainya. Okey, jadi kaitan di antara kudrah dengan samarah pada itu ini dinamakan ta'alluq. Ta'alluq. Ini adalah amrun tidak dinampak tapi kita faham. Itu difahami sahaja. Benda tu tak ada, cuma difaham dengan zihin, dengan akal. Jadi itu dia makan ta'alluq. Jadi itu adalah bidai tugas dia. Okey. Jadi bekerja sifat kudrah akan pekerjaannya lain daripada ada kudrah di zat Allah Ta'ala. Semacam inilah kias ta'alluq pada sifat-sifat yang lain. Jadi sifat kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, kalam, basar. So je tak ada. Ta'alluq iaitu sifat hayat. Sifat hayat je tak ada ta'alluq. Jadi kalau kita tengok, kalau kudrah Allah menghidupkan, itu tak, jadi dia punya bidai tugas, jadi ta'alluq dia. Iradah, Allah menetapkan dan menentukan masa dan sekian-sekian. Ilmun, Allah mengetahui inkishaf taman, Allah boleh tersingkap segalanya dulu, sekarang dan akan datang. Kalau hayat tidak ada ta'alluq. Dengan hayat tidak ada menghidupkan, tak ada menghidupkan Allah, tak ada begitu. Maka hayat hanyalah dia ni sebagai mengesahkan Allah ini wujudnya sifat-sifat yang ma'ani yang lain ada pada Allah. Hanya mengesahkan sahaja, tidak ada ta'alluq. Ada pun sifat kalam, ada ta'alluq berkata-kata dan sebagainya, semua ada ta'alluq. Tujuh tak ada ta'alluq kecuali hayat. Ada ni lah belakang. Artinya bekerja sifat kudrah akan pekerjaannya lain daripada ada kudrah di zat Allah Ta'ala. Semacam inilah qiyas ta'alluq pada sifat yang lain. Dan tak ada ta'alluq melainkan bagi sifat ma'ani juga. Jadi sifat ma'ani sahaja yang ada ta'alluq. Dan tak wajib mengetahui beberapa ta'alluq ini. Tak wajib mengetahui kerana ia setengah daripada perkara yang payah pada ilmu ini, iaitu termasuk pada wababin al-ulum, ilmu-ilmu yang payah. Cuma kalau kita nak mengaji sungguh, orang nak mengaji sungguh faham dengan ta'alluq ni, insya-Allah orang nak masuk ke bahasa kita hikai semua bahas dengan ta'alluq ni. Dia masuk semua dan memahami hikam tu dengan ta'alluq daripada akidah. Dan mestilah berselari antara perbahasan tasawuf
dengan syariat, fiqh, dan berselari dengan akidah. Tak boleh bercanggah sedikit pun. Kalau bercanggah itu berjadi batu pada sesat, murtad dan sebagainya. Ini bahaya. Lepas tu orang mengajar, orang kata apa? Kalau orang mengajar fiqh ni selamat lagi. Orang mengajar fiqh selamat. Tak apa. Kalau wasap pun wasap pada pemahaman ibadat saja. Tapi kalau orang mengajar akidah, khatarun azim, bahaya yang besar. Perlu kepada pemahaman yang jelas, faham sungguh, terbuka sungguh dengan perbahasan akidah ni. Kalau tak, boleh buat wasap dalam masyarakat. Ini khatarun azim, bahaya yang besar. Okey, ini boleh faham. Boleh faham. Okey. Dan ta'alluq qudrah qadar, qadar ataupun qudrah tadi, dan ta'alluq qadar ataupun qudrah kepada mungkin yang harus jua. Mungkin tu yang haruslah, yang jaizat mungkinat ataupun hawadis tadi, ataupun makhluk tadi yang harus jua. Dalil kita boleh masuk dah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dalil dia. Ini dalil daripada Quran. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Asal makna dia adalah, asal kata ini wallahu qadirun ala kulli syai'. Kalau kita mengaji ke Arab lah sebenarnya, Allah mubtada khabar, wallahu qadirun. Soalnya lagu ni ala kata yang sebenar. Cuma di kedepan ke qadir, di kebelakangnya qadir sama. Maksud qadir ni asal. Maka di kebelakangnya qadir ala kulli syai' kedepankan. Maka untuk apa dia? Kata ulama, taqdimu ma haqqu ta'khir li ifadatil hasri. Apa dia? Iaitu untuk memberikan penegasan bahawa Allah ini benar-benar berkuasa ke atas segala sesuatu makhluk. Allah, dan Allah itu, ini waw istinaf. Bukan maksud dan yang cuma biasa kita mahdan waw ni. Waw istinaf, dia tak nak maksud biasa waw ni. Allah itu kepada segala sesuatu yang mungkin, semuanya Allah berkuasa ke atasnya. Itu maksudnya. Jadi hasri semata-mata penegasan. Jadi maksudnya kepada syaitan. Syaitan juga sini dengan makna makhluk. Makhluk ataupun mungkinan. Syaitan ni dia nakirah yang paling nakirah. An-nakiratun nakirah. Nakirah yang paling nakirah. Cuma nakirah dekat situ perlulah difahami bukan kepada syaitan termasuk dengan Allah. Tak. Dia hanya termasuk kepada perkara makhluk sahaja. Situ dah. Tak orang bahas kau punya. Tak. Sudah boleh tak. Kita laju-laju sikit. Okey. Dan ta'alluq qadar ataupun qudrah itu kepada mungkin yang harus jua, dan tidak ta'alluq ia kepada yang wajib. Macam tadi, kalau dia ta'alluq kepada benda yang wajib. Contoh gapo dia? Allah ini ada. Allah wajib ada. Tiba-tiba ta'alluq Allah mengadakan Allah. Allah ada tak? Maka dia tak jadi ada. Tahsilul hazil, menghasilkan benda yang dah ada. Itu tak nama qudrah. Jadi batil. Itu yang pertama. Kalau dia berta'alluq kepada benda yang wajib, benda dah ada, buat apa nak buat lagi ya? Contoh kita ni ada betul ni, dengan jirim kita, zat kita ni, Allah pun buat juga yang sama. Maksud tak, tidak ada penciptaan. Melainkan jirim yang lain tak ada masalah. Itu penciptaan yang lain. Itu boleh lah. Tapi buat benda yang sama itu tidak dinamakan penciptaan. Tahsilul hasil. Okey. Kepada yang wajib. Dan tidak juga, dan tu kalau waw tu kita kena ambil hak atas. Dan ta'alluq ia, dan tidak ta'alluq ia kepada yang mustahil. Mustahil contoh Allah ni mati. Dia kata, boleh kau Allah mati? Boleh orang kata. Boleh dah, Allah Maha berkuasa kan? Lepas tu tanya, boleh kau Allah mati? Boleh kalau dia nak. Berat. Tak boleh. Sebab benda tu mustahil. Kalau Allah mati, dia akan bertukar tu. Jadi qalbul haqa'iq. Dia nama qalbul haqa'iq. Bertukar hakikat. Hakikatnya Tuhan ni tak mati. Tiba-tiba dia kata Tuhan ni boleh mati. Maka jadi bertukar hakikat. Tuhan jadi makhluk tu. Boleh. Sebab tu dia kata, kalau boleh dah Allah ni duduk atas arash.
Duduk atas arah itu pun sifat makhluk dah, bukan sifat Tuhan. Akan berubah tu, jadi makhluk tu. Ada golongan, ada satu tulisan Wahabi kata, Allah boleh sahaja nak beristiwa di atas apa dah? Di atas sayap nyamuk, tapi Allah tak siap. Oh, bergerak kata. Kata tak boleh kata tu. Dia akan berubah tu, jadi makhluk tu. Tidak jadi Allah. Kalau kita mengharuskan, menyatakan bahawa Allah boleh kudrah Allah bertakluk, berkaitan dengan sifat mustahil akal, maka kosong agama akan kosong. Kali orang sebut ni orang kena jaga sungguh ni. Hukum akal ni wajib, mustahil dan haram memang kena jaga. Kalau tak, orang boleh keling macam-macam, boleh buat macam-macam. Sebab tu kita sebut boleh ni. Dalam bahasa yang sama, boleh tak Allah ciptakan batu hak besar, hak sampai Allah sendiri tak boleh angkat? Boleh tak? Acik jawab. Boleh tak Allah nak cipta batu yang mana Allah sendiri tak boleh angkat batu tu? Jadi soalan tu perlu diperincikan. Kalau dia bahas, kalau boleh tak Allah nak ciptakan batu? Boleh, semua batu Allah boleh buat. Tapi boleh tak Allah tu tak boleh angkat batu? Itu tak boleh. Sebab Allah Maha berkuasa. Maka hakikatnya soalan itu salah. Dapat. Jadi dia nak pusing kita supaya kita masuk dalam takluk dan lepas mustahil akal tadi. Sedangkan batu yang tak boleh diangkat oleh Allah tu pun mustahil untuk ada. Apatah lagi apatah lagi Allah tak boleh angkat. Hak batu tu pun nak ada pun tak boleh. Okey. Itu kan Perak tu. Dan tidak boleh dikata Tuhan lemah daripada takluk kepada dan tidak boleh dikata Tuhan lemah daripada takluk kepada keduanya. Tak boleh royak lah. Cuma kena tambah bukit-bukit daripada takluk, daripada tidak takluk kepada keduanya kan. Cuma sebab kata buku Arab daripada ni adalah untuk menjauhi dia. Cuma dari terjemahan Quran Melayu ni, tidak boleh dikata Tuhan lemah daripada tidak takluk kepada keduanya, yang wajib dengan mustahil. Tak boleh kata lemah. Bapa tak boleh kata lemah. Contoh, takluk ni ada kaitan di antara sifat dengan satu perkara. Allah tidak berkaitan, tidak bertakluk kepada benda yang wajib dengan mustahil. Kita kata, Allah tak boleh, kalau Allah tak boleh buat batu, hak dia tak boleh angkat, kira lemahlah Tuhan, dia tak boleh cipta batu tu. Tak kata lemah, tidak katalah sebab benda tu memang mustahil. Mustahil apa? Mustahil batu yang mana tidak boleh diangkat oleh Allah. Mana ada batu yang tak boleh diangkat oleh Allah? Tak ada. Sebab Allah Maha berkuasa. Jadi tiba-tiba dia kata lemah, salah lah. Okey, contoh macam mana nak ayat tak boleh kita kata lemah kepada benda yang mana Allah tidak bertakluk kepada wajib dengan mustahil ni. Contoh kata, adakah linga kita ni dikirakan lemah kalau dia tak boleh kecek? Lemah pun, lemah lah dia tak boleh kecek kan? Bukan hijau dia. Bukan hijau ada linga. Hijau linga dengar. Jadi kias benda-benda lain juga. Adakah mulut ni dikatakan lemah kalau tak boleh tengok? Tak kata lemah. Begitulah juga. Kaitan dia mesti ada kaitan dia. Jadi maka kembalilah bahawa kudrah Allah Subhanahu Taala hanya bertakluk dengan perkara mungkinat saja. Nampak tak? Hanya berkaitan dengan perkara mungkinat, iaitu mengadakan, mematikan, hanya kepada makhluk saja. Kalau Allah berkait dengan takluk berkaitan dengan wajibat atau mustahilat, maka mustahil Allah mati, maka Allah boleh mematikan diri sendiri. Tak ada alam. Jadi rasa alam. Itu kena curak sungguh dalam perbahasan hukum akal ni. Sebab itulah ulama kata orang yang tak tahu hukum akal fahuwa ghairu aqil, orang yang tidak berakal. Dah kali itu dia boleh mati. Situ. Jadi perhatian apa bahas lama ni. Jadi benda ni penting lah. Penting sangat-sangat perbahasan hukum akal ni.
Jadi orang duk berkata Allah ni mati, Allah ni duduk, Allah ni cipta manusia, Allah ni cipta anak dia, ataupun Allah ni jadi manusia. Itu mustahil berlaku. Tapi ambo dulu waktu muda-muda ni, apa Allah ni tak jadi manusia, kita boleh tengok dia. Duk mikir begitu. Duk mikir sesuatu, tak mengaji bodoh-bodoh lagi dulu kan. Biasa. Rupanya benda tu bercanggah dengan akal. Kalau Tuhan jadi manusia, tak jadi Tuhan lah. Itu je lah. Nanti je lah. Boleh mati lah. Kalau mati kan, tak ada air ni. Gitulah. Nak kata berkaitan dengan bahasa kudrah. Cuma apa nak tahu sikit daripada kitab ni dah. Ada sikit. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala kudrah ini, Allah menjadikan dan meniadakan sesuatu, iaitu menjadikan tiada itu seperti mana mati di akhirat. Dan mati juga adalah dijadikan oleh Allah. Mati pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, tapi ada perbahasan sekarang ulama dah. Ada contoh, kalau kita kata, kalau kita hidupkan api. Contoh kita hidupkan api. Kita hidupkan api tu diciptakan oleh Allah. Allah kuasa menghidupkan api tu. Okay, dengan melalui perjalanan adat. Sebabnya adat ni kita susu api, maka hidupkan api. Okey. Bila kita tiup api, bila kita tiup api tu, maka dia padam. Maka sebahagian ulama kata berlaku khilaf. Adakah padam tersebut Allah mematikan api tersebut? Itu pendapat pertama. Ataupun memberhentikan kewujudan api itu, berhentikan kewujudan. Atau khilaf. Ada dua khilaf. Ada pendapat ulama kata Allah mematikan api itu, mentiadakan api, ataupun memberhentikan wujudnya api itu. Ada beza tu. Jadi ada khilaf. Berlaku khilaf dekat situ. Okey, cuma nak tengok daripada sekitar ni dah. Dan dalam bahasa qudrah iradah ni juga perlulah kita tahu bahawa di dalam kaedah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, segala sesuatu, segala perkara yang mana ada di dalam dunia ni, semuanya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua sekali adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita. Dan setiap perkara yang berada di dalam hati kita ni, duk main nak pergi kanan kiri, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Allah berkuasa meletakkan kita ni nak angkat hari ni. Allah buat belakang tu. Asal ni kita asal daripada tak ada. Tiba-tiba kita kata nak seji hari ni. Jadi daripada tak ada kepada ada, Allah yang mengadakan niat tu. Allah yang mengadakan. Dan itu adalah termasuk daripada takluk qudrah. Allah mengadakan sesuatu, termasuk juga. Dan setiap pergerakan makhluk dan sebagainya, semua ni akidah Ahlussunnah, semuanya adalah daripada kudrah Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang ada pada kita adalah pada nisbah al-kasbu, iaitu usaha. Kita ada usaha pada kita, yang mana dengan ada usaha tersebut Allah berserentakkan, Allah muqaranah, berserentakkan dengan usaha kita tu kepada kudrah, berserentak dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita ada keinginan nak angkat air ni, air botol air ni. Kita keinginan nak angkat dengan tangan kita. Maka bila kita angkat tersebut, usaha nak angkat itu kasbu pada kita, usaha pada kita. Tetapi bila berlaku angkat tersebut, itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kena wajib, kena faham. Jadi semua adalah kudrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah letak kekuatan pada kita, tak. Jangan salah. Kalau kita kata Allah letak dah kuasa daripada kita, itu masalah. Itu kena pegang. Orang yang mana kata wa man yakul biquwwati muda'ati fadzaka bid'iyyun fala taltafiti, kata Al-Imam Dahli tersebut.
Barang siapa yang mana kata Allah telah meletakkan kudrahnya kepada satu-satu perkara, maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada kata pendapat tersebut hukumnya kafir, ada kata itu adalah ahlul bidah. Ini pendapat Mu'tazilah dia. Mu'tazilah kata pada kita ni ada usaha, ada tenaga dah Allah letak pada kita ni. Jadi kita boleh hakak atau kita boleh hakak. Itu pendapat Mu'tazilah. Pendapat muktamadnya itu adalah bid'ah, tidak kafir. Macam Mu'tazilah kata dalam air ni Allah ada letak dah untuk hilangkan dahaga. Mu'tazilah kata sebab tu kita minum air dia dahaga. Itu adalah pendapat bid'ah. Khilaf pendapat kedua kata orang sebut itu kafir. Bahaya. Jadi pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah adalah bila mana kita akad angkatan tersebut adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cuma daripada kita adalah kasbul usaha. Yang mana hakikatnya usaha itu daripada Allah juga. Jadi kita tak ada apa pun sebenarnya. Okey, kita faham. Cuma kita ada usaha. Berbeza dengan dua mazhab lagi, iaitu mazhab Jabariyah dan Qadariyah. Ini yang dalam kitab ni tak banyak, tak ada dah. Cuma aku dah bahas dah. Sebab kalau kita tak akan faham perbahasan Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Jabariyah, dia menafikan usaha. Maknanya sebenarnya tak ada usaha langsung. Kita ni boleh main masjid hari ni sebab Allah letak gitu dah, dan kudrah Allah untuk kita main masjid. Allah buat kita jalan hari ni, kita tak ada usaha, dia kata. Tu Jabariyah. Dia suruh berlaku pada Allah, sehinggalah dia menafikan usaha. Ini bahaya juga ni. Bid'ah juga ni. Ini fahamannya bid'ah. Last kali dia akan menafikan apa? Allah. Dia akan menafikan usaha, maka dia akan menghalalkan buat maksiat. Allah telah membuatkan saya minum agak hari ni, saya minum agak. Jadi lagu tu sebab dia menafikan usaha. Bagi kita senang, mudah kan? Allah telah menyebabkan, Allah telah Allah telah berkuasa kepada saya dan menetapkan kepada saya untuk timbul hari ni. Maka tak ada masalah, jangan marah. Untuk cabut keseluar kau jangan marah. Sebab semua daripada Allah belakang. Jadi usaha tu pada kita. Usaha pada kita. Okey. Itu mazhab Jabariyah. Mazhab Qadariyah teruk lagi. Sebab dua ekstrim tu. Mazhab Jabariyah dia suruh berlaku pada Allah. Mazhab Ahli Sunnah pun suruh berlaku pada Allah, cuma ada usaha. Okey. Mazhab Qadariyah dia kata semua pada kita berlaku. Allah tak ada kait pun. Bila kita buat baru Allah tahu. Itu Qadariyah. Berat lagi. Allah tak tahu pun sebelum kita buat. Lepas kita buat baru Allah tahu. Berat lagi itu tu. Qadariyah. Tu kena jaga sungguh ni. Sebab tu kalau orang mengaji sungguh dalam bahasa kita tinggi, dia kata mazhab Ahli Sunnah ni juga dinamakan Jabariyah Mutawassithah. Kita ni Jabariyah juga tapi pertengahan. Sebab apa? Sebab kita serah segala perkara kepada Allah, tetapi kita ada usaha. Kita ada usaha. Berbeza dengan Jabariyah Khalisah. Jabariyah tak ada usaha tu. Dia suruh sebulat-bulat pada Allah. Jadi kalau kita buat maksiat pada Allah, kita akan dihukum oleh Allah kerana kita ada usaha tu, bukan kerana Allah. Kita akan dihukum kerana kita ada usaha untuk tidak buat lagi tu. Sebab tu kita dimasukkan dalam neraka Allah kalau kita buat maksiat. Kalau kita buat kebaikan, buat ibadat dan sebagainya, kita juga akan dimasukkan dalam syurga kerana usaha tersebut. Kalau Jabariyah tak nak masuk mana-mana sebab dia nisbah Allah belaka. Tu kena faham lah, kena faham semua. Ada agak-agak ada permasanya dia. Jadi Qadariyah dengan Jabariyah ni rasa tak beli kot. Cuma Nawawi kaedah. Kan rasa bagi tukar. Kalau Jabariyah ni masuk belaka. Kalau Qadariyah dia menafikan kudrah Allah, maka dinisbahkan qadar kepada dia. Nafikan kudrah Allah. Nafikan kudrah. Mu'tazilah pun termasuk dalam ini juga. Mu'tazilah termasuk dalam Qadariyah juga. Dia serpihan daripada Qadariyah.
Mu'tazilah. Jadi orang yang mengaji biasa ambil baca mengaji sains juga dak. Untuk tengok-tengok apa bahasa sains zaman sekarang ni. Kebanyakannya orang yang mengaji sains ikut buku teks dan sebagainya mengambil pendapat Mu'tazilah. Kebanyakannya. Duk dalam bilik darjah Mu'tazilah, tu bilik luar ahli sunnah. Duk main lagu tu sama. Jadi kena bersihkan balik. Kena bersihkan balik dari ilmu sains tu sendiri. Sampai sekarang ni lah kena ajar balik pada anak-anak kita. Akidah sebenarnya semua kali semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh bagi contoh dari ilmu sains. Dia kata setiap perkara ni ada ada tenaga kinetik. Pernah dengar tak tenaga kinetik? Makna kata dalam perkara tu ada tenaga kinetik. Maksudnya dia mampu untuk bergerak. Itu akidah Ahlussunnah ke akidah Mu'tazilah tu. Akidah Mu'tazilah tu sebab dalam setiap perkara tu ada quwwah muda'ah, ada benda yang telah diberikan tenaga oleh Allah. Tu akidah Mu'tazilah tu. Akidah Ahlussunnah apa dia? Usaha kasar sahaja pada kita, tetapi kudrahnya daripada Allah. Tapi payahlah nak mengaji sains lagu tu kan. Jadi pelik. Sebab tu kan kita tengok kaji sungguh bahasa ilmu sains sekarang ni, semuanya diambil daripada fahaman Mu'tazilah dulu. Cuma bila masuk kepada agama bangsa Eropah, dia terima bulat-bulat daripada falsafah masuk pada Mu'tazilah. Khalifah Al-Ma'mun diterjemah masuk dalam dalam tamadun Eropah, Andalusia, Spanyol dulu. Maka diterima bulat-bulat sehinggalah sampai pada kita hari ini. Orang mengaji sains lah. Jadi kena bersihkan balik akidah tu pada perbahasan tu, pada berbahasa sains. Okey. Jadi hatulah berkaitan dengan ta'alluq qudrah. Tadi okey. Cuma qudrah 7 ta'alluq. Ini panjang sikit ya. 7 ta'alluq ni tu. Tak ada ini tu. Ta'alluq suluhi qadim, iaitu patut kudrah pada azali bagi mengada sesuatu dan mentakdirkan dia pada waktu imkan, boleh ada boleh tak ada. Ta'alluq tanjizi hadis, dan makna tanjizi itu meluluskan kehendak kerana dilulus kehendaknya dengan kudrah akan barang yang ditentu dengan iradah pada asali, iaitu ta'alluq kudrah dengan mengada mungkin kemudian daripada Adam tak ada yang dahulu. Apa nama tak tahu tu. Nanti kita akan bahas. Dalam ta'alluq ni dia ada suluhi qadim, ada tanjizi hadis. Dalam perbahasan setiap perbahasan sifat ma'ani dia ada ta'alluq lah. Ada tanjizi hadis, ada suluhi qadim, ada yang tanjizi qadim. Dia ada 3 ya. Cuma dalam perbahasan kita ni dia memasukkan qabdah. Qabdah ni termasuk dari suluhi qadim tu. Cuma insya-Allah kita akan bahas nantilah pada minggu hadapan. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.